Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemputlah menekan subscribe dan juga tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, pada video kali ini berkenaan dengan isu yang dah lama senyap okey, dan ramai yang bertanya kepada admin apa perkembangan terkininya berkenaan dengan pengeluaran akaun satu secara bersasar. Okey, memang lama senyap. Dan apa yang anda perlu tahu, admin nak kongsikanlah dalam video ni. Jom kita mulakan. Baik, admin tahu ramai yang dah hilang sokongan ataupun tak nak ambil tahu tentang pengeluaran bersasar ni. Okey, dan admin pun tak ada nak bagi harapan palsu ke ataupun nak memberi anda satu pengharapan yang tak pasti. Okey, tapi admin nak update dekat sini apa yang disampaikan oleh NGO PJRM oleh sebab ramai sangat yang bertanya ni, maka admin nak jelaskanlah apakah yang ada dimaklumkan oleh pihak NGO PJRM melalui Telegram channel mereka Okey, ada dia bagi tahu kat sini oleh Presiden PJRM bahawasanya buat masa sekarang ni tuntutan masih lagi menunggu maklum balas daripada pihak-pihak yang berkenaan seperti MOF, PAC, malah Perdana Menteri sendiri dan pihak KBSP. Okey, belum ada maklum balas lagi setakat hari ini. Dan hasil perkongsian daripada Presiden PJRM juga beliau ada memaklumkan dekat sini PJRM tidak akan menjual harapan palsu atau menenangkan pencarum dengan ayat-ayat manis tanpa kuasa, mengelulukan rakyat dengan janji yang bukan dalam bidang kami. Kami memilih untuk berkata benar walaupun tidak popular. Okey, dan seterusnya. Hampir 5 tahun berlalu, yang sakit masih sakit. Yang muflis terus muflis, yang lapar terus lapar, dan yang berhutang terus berhutang. Dan sehingga ke hari ini, tiada satu pun maklum balas rasmi daripada Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Dan jika pihak kerajaan memilih untuk menutup pintu kepada NGO dan suara pencarum, jangan salahkan NGO kerana tidak memecahkan tembok itu. Okey, ayat ini ramai yang minta admin jelaskan apakah yang cuba disampaikan oleh Presiden PJRM ni. Jadi admin jelaskan sikit mengikut kefahaman admin. Maksudnya dekat sini NGO PJRM dah cuba macam-macam cara dan kaedah dah. Dan masih tak ada jawapan yang tuntas, malah ibarat kena sidai pun boleh kita panggil oleh pihak-pihak yang berkenaan, ramai dah. Dan berbagai memorandum telah dihantar dan surat untuk berbincang pun nampaknya tidak dibalas. Seolah-olah nampak jelas lah ia senyap. Hantarlah apa pun dan ia senyap. Jadi berdasarkan situasi itulah apa yang nak dibagi tahu oleh Presiden PJRM ni ialah jangan terlalu meletak harapan terhadap NGO sendiri. Sebaliknya, kita kena tengok apa pihak kerajaan layan pada pencarum. Itu yang bahasa mudah lah kita nak faham yang boleh jelas secara mudah. Jadi selagi masih lagi dipulaukan suara pencarum ni, walaupun macam-macam perkara dah buat, apa yang belum semua dah, tapi masih tidak diberi layanan sampai ke saat ni dah hampir 5 tahun dah. Okey, dan itu sebenarnya yang nak disampaikan. Ia juga bukan bermaksud tuntutan itu dihentikan. Okey, apa yang admin dimaklumkan, admin dapat info sedikit tuntutan tetap diteruskan. Okey, berdasarkan keadaan semasa dan maklum balas yang bakal diterima. Kalau maklum balas ada, maka ada pelan tindakan lain. Dan kalau tak ada, perkara yang sama akan berulang, surat akan dihantar lagi, desakan akan dibuat lagi dan sebagainya. Okey, itu dah yang kita mudah nak faham. Okey, admin dalam isu KBSP ni sekarang ni, admin tak ada nak cakap melampaui apa yang dilakukan oleh NGO PJRM tu. Cuma apa yang disampaikan oleh mereka sajalah yang admin akan perjelaskan dalam video kalau ada yang bertanya. Dan tentang perkara ni ramai yang bertanya dan admin harap anda jelaslah dengan apa yang disampaikan oleh Presiden PJRM ni. Apa yang boleh maksudkan dengan kata-kata tu. Okey, kerajaan kena buat sesuatu lah, pandang suara rakyat dan pencarum. Sekian minit video. Semoga jelas. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.